Sebab apa yang Tun Mahathir sampaikan adalah, dan kuasa itu pula ialah pihak yang menyokong dan melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin. Sebab dalam isu perjanjian Donald Trump dengan Malaysia ni yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim ni, Anwar jual nama Gaza. Dia tunggang nama Gaza, rakyat Palestin. Dan ini lakonan yang dibuat bukan barulah. Dia tunjuk dia terpaling Palestin, dia gunakan sumuk flotila, wayang sumuk flotila, dihantar sumuk flotila ini, dinaungi oleh kerajaan. Ini semua wayang. Sebab tu saya bagi tahu, dalam isu sumuk flotila ni, ini game dia orang. Yang pergi tu sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Tu je lah. Tanya pada mereka lah. Mereka lebih tahu adakah mereka sedar bahawa mereka digunakan. Adakah mereka dibayar? Tanya mereka lah. Sebab ada yang dibayar. Jangan kata tak ada dibayar. Jadi, ini game Anwar Ibrahim. Terpulanglah nak percaya ke tak percaya apa yang saya cakap. Tetapi kita semua ada akal, boleh berfikir dengan bijaksana. Untuk kita faham komplot ni. Ini komplot. Game terancang yang dilakukan untuk ni lah, Anwar Ibrahim ni. Jadi, dalam isu sumuk flotila ni, dia tunggang sumuk flotila supaya rakyat ni semua bersolidariti kepada Palestin. Kepada rakyat Gaza. Kita bukan baru, guys. Malaysia satu-satunya negara yang tak membenarkan rakyat kita ni masuk ke dalam Israel. Pergi ke Israel. Dan begitulah juga Israel, dia tak boleh masuk negara kita ni. Melainkan dia pakai pasport lain. Kita konsisten daripada kita merdeka sampai hari ni. Dan cerita pasal Palestin ni dah lama dah. Sebab tu saya ajak kita berfikir, kenapa sekarang? Sebab this is Anwar Ibrahim. Dia ni bukan side kita, dia Zionis. Kau pergi cari susu galuh keturunan Anwar Ibrahim ni. Jangan percaya saya cakap. Kalau Tun Mahathir, dia ni susu galuh daripada bapak dia, belah bapak dia Yaman, daripada mak dia Waterpawan. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.